Method ini hanya okey untuk yang masih lagi kuat untuk berlari. Assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi hari ni kita nak bagi tips macam mana nak solat dekat Masjidil Haram tapi dia tak kena solat kat tepi jalan atau kat luar. Kita nak solat kat dalam dekat kawasan tawaf tingkat 1. Jom. Nak check package Umrah ni Club. Cuma kata api Laguna Ziarah Taif siap ada video vlog dan 10 item kita nak bagi free. Maklumat lanjut tekan link bio. Hai Anupmil. Yang pertama, yang paling penting, kita kenalah duduk dekat hotel di Jalan Ajat, terutamanya Hotel Oasis, Askar Makam. Lebih senang lagi package mutiara kita lah. Dan kedua, jangan pergi masjid terlalu awal, sebab kalau datang awal nanti akan kena halau. Dan ketiga, tunggu azan, dah habis azan barulah kita bergerak macam ni. Jom kita tengok macam mana kita nak solat dekat dalam masjid tingkat 1. View Kaabah, let's go. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Okay, result dia, view untuk kita solat adalah, tengok tu. Method ini hanya okey untuk yang masih lagi kuat untuk berlari ataupun berjalan dengan laju lah. Nak kita orang buat konten pot untuk yang nak chill-chill, nak itikaf, kena komen. Nanti kita orang akan review dekat mana tempat dekat Masjidil Haram ni pot untuk kita lepak dan itikaf masjid sambil layan view Kaabah. Jom.